Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Nama kami sama, cuma ejaannya lain. Nama dia Imran juga. Nama saya pun Imran juga, cuma ejaan lain lah. Kampus yang sama. Kampus yang sama. Alhamdulillah. Lepasan yang sama. Bagi menjawab persoalan itu, saya suka untuk saya menghurai sikit tentang penulis ni. Ayah Cik ataupun Tan Sri Tuan Guru Presiden. Kita kenal bahawa Tan Sri Tuan Guru Presiden ni orang yang terlibat secara langsung. Bukan sahaja orang yang menulis, memerhati, tapi terlibat secara langsung. Ada 3 perkara penting yang saya nampak mengapa bila kita nak melihat ataupun nak membaca tentang geopolitik berkenaan dengan perang dan sebagainya, ataupun isu-isu politik antarabangsa, kita mesti melihat sumber tu dari mana, sumber pembacaan kita, bagi nak memahamkan tentang naratif geopolitik yang sebenar dalam perspektif Islam khususnya. Sebab kita tahu bahawa di sana ada banyak penganalisis politik antarabangsa, geopolitik, yang hanya duduk di atas kerusi, yang melihat tapi tidak terlibat. Yang pertama, Tuan Guru ni menggunakan wahyu. Panduan utama dan sumber dia ni wahyu, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran hadis, insya-Allah. Bila kita kata wahyu ni, dia berbeza dengan pandangan ahli-ahli geopolitik antarabangsa yang lain. Mereka hanya menggunakan perspektif pandangan akal semata-mata. Berbeza dengan pandangan Tuan Guru. Tuan Guru akan, biasanya penulisan Tuan Guru termasuk buku terbaru Perang Iran Israel ini akan dimulakan dengan wahyu dulu. Dimulakan dengan wahyu. Wahyu ni bersifat evergreen. Bersifat evergreen. Dan banyak ulasan yang ditulis oleh Tuan Guru ni, kita selalu dengar ceramah-ceramah beliau juga pernah menghuraikan tentang di akhir zaman nanti akan ada satu bangsa yang bangsa ini akan mempertahankan Islam, iaitu bangsa daripada kaum Parsi, daripada Salman Al-Farisi tu. Jadi yang pertama wahyu. Yang kedua, Tuan Guru ni hebat dalam aspek sejarah dan sirah. Kalau kita perasan, apa yang penulisan Tuan Guru ni boleh dikatakan 70% lah, kebanyakannya menerangkan tentang sejarah dan sirah. Dan ini sangat penting dalam aspek geopolitik. Sebab kalau kita nak memahamkan perjalanan satu negara ataupun geopolitik antarabangsa, mesti kita kena tahu tentang sirah dan sejarah negara berkenaan. Jadi Tuan Guru ni, satu, wahyu, berpandukan kepada wahyu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sirah. Dan yang ketiga ni ulama. Yang ketiga ni yang penting. Tuan Guru ni ulama yang berjihad, yang mujahid, yang turun ke lapangan, bukan sahaja melihat keadaan semasa, tapi terlibat secara langsung. Sebagai contoh dengan Al-Syahid Ayatullah Ali Khamenei. Tuan Guru ni ada hubungan yang rapat, kenal, dan sumber yang dia dapat ataupun maklumat yang dia dapat ialah maklumat first hand daripada orang-orang kenalan-kenalan dia. Jadi ini 3 faktor yang kita boleh kata penulis ni, sebelum kita nak memahamkan tentang geopolitik antarabangsa ataupun perang Iran Israel ini, kita kena tengok penulis itu siapa dulu. Sebab di sana ada banyak penulisan buku-buku ataupun pengulas-pengulas yang hanya mengulas dalam perspektif negara, perspektif kaum tertentu, perspektif kemajuan negara berkenaan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuan Guru ni mengulas dalam konteks dalam konteks umat Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat buku ni, di permulaan buku ni, Tuan Guru biasanya akan membawa kita dalam perspektif kerangka sejarah dulu. Sejarah. Kita tahu bahawa pakatan-pakatan musuh-musuh Islam ni bermula daripada pakatan Ahzab. Perang Ahzab. Musuh-musuh Islam bergabung lawan Islam. Di situlah
Salman Al-Farisi mencadangkan untuk menggali parit. Daripada kaum Farsi juga. Sebab tu orang Iran ni, orang Parsi ni, dia punya kehebatan antaranya dalam membina terowong-terowong bawah tanah. Sampaikan mereka sampai sekarang pun tak jumpa mana dia sorok dia punya senjata dan sebagainya. Sebab dia memang hebat. Dalam sirah Rasulullah sekalipun kita tahu yang mencadangkan untuk menggali parit ni daripada kaum Farsi, iaitu kaum Iran. Salman Al-Farisi ini. Pakatan Ahzab bermula daripada Pakatan Ahzab sampailah ke Pakatan Ahzab moden. Pakatan Ahzab ni maksudnya kumpulan yang melawan Islam, Yahudi ke Nasrani ke, siapa pun mereka, Kristian ke. Daripada perang Ahzab, kalau kita baca sirah, kemudian perang-perang seterusnya lah, perang Yarmouk sebagai contoh. Kemudian yang lebih ke depan sikit, Mongol bersama-sama Pakatan Ahzab juga tu, Kristian dan sebagainya, melawan, meruntuhkan kota Baghdad. Masya-Allah. Sampai kota Baghdad runtuh. Kemudian Andalus pun jatuh disebabkan Pakatan Ahzab juga. Andalus ni antara wilayah yang besar di Eropah yang kita pernah berkuasa dan bertapak di sana selama lebih 800 tahun lebih kurang. Tapi jatuh disebabkan kelemahan umat Islam dan juga Pakatan Ahzab. Pakatan Ahzab ni berlaku sampailah hari ini. Kemudian sampailah era moden. Di sini ada diceritakan tentang bagaimana perjanjian Sykes-Picot, kemudian deklarasi Balfour dan sebagainya, yang akhirnya mewujudkan negara haram Israel 1948. Deklarasi Balfour pada 1916. Deklarasi Balfour inilah perjanjian di antara negara bukan Islam, penjajah, British dan juga Perancis, yang bahagikan wilayah umat Islam kepada negara-negara kecil mengikut cita rasa mereka. Jadi kalau kita baca buku ni, kita boleh faham bahawa kehebatan penulis menceritakan tentang sejarah. Hebat bagaimana sejarah ini berlaku. Dan sampai hari ini kita lihat bahawa naratif yang digunakan oleh Barat ini sentiasa mengatakan bahawa Iran ini ataupun Hamas sebagai contoh adalah kumpulan pengganas. Di sinilah kita perlu membetulkan naratif. Sebab tu naratif yang dibawa oleh penulis ialah naratif Al-Quran, naratif wahyu. Bukan naratif akal, bukan naratif nafsu, dan bukan naratif media Barat. Sebab itu kita perlu membaca penulisan yang tepat untuk memahami geopolitik semasa. Jadi cukup sekadar itu untuk soalan pertama. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih pada Ustaz Imran atas jawapan yang cukup tuntas untuk soalan yang pertama. Sambil-sambil itu saya nak promote juga pada tuan-tuan dan semua pengunjung PBKL 2026 untuk nak hadir ke booth kita. Dan sekarang ni kita sedang membahaskan ataupun kita sedang menceritakan tentang buku Perang Iran Israel, buku terbaru daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi Allahumma selamat. Jadi jemput pada tuan-tuan untuk hadir ke booth kita. Dan waktu ni juga kita akan ada kita ada promosi lah untuk buku-buku ni, insya-Allah. Jadi kita masuk pada soalan yang kedua. Cukup menarik untuk soalan pertama nanti dah diceritakan berkaitan dengan perang Iran Israel itu sendiri, berkaitan dengan Tuan Guru ataupun penulis, bagaimana latar belakangnya, kenapa beliau menceritakan tentang sejarah, kenapa disentuh berkaitan dengan boleh kata disebutkan kalau buku-buku Tuan Guru ni majoritinya banyak diceritakan tentang sejarah dahulu, barulah disebutkan berkaitan dengan isu-isu semasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sejarah itu perlu difahamkan supaya kita faham jalur keadaan itu bagaimana dan ke mana akan datangnya. Allahumma salli Ahmad. Jadi kita masuk pada soalan yang kedua. Buku ini telah kita tengok buku ini menceritakan fokusnya daripada kita sebutkan sejarah daripada zaman perjanjian Sykes-Picot tu lagi disebutkan. Tapi yang kita kalau zaman sekarang ni kita melihat perang ini bermula daripada 7 Oktober. Bermula daripada 7 Oktober tu lagi. Dan kita biasa sebutkan sebagai Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Dan dari sudut pandang seorang ulama yang menjadi saksi hidup,
bagaimana Ustaz nampak perspektif ulama seperti Tuan Guru ni sangat penting untuk kita sama-sama faham, disebabkan selain daripada ada geopolitik pakar geopolitik dunia lain dan sebagainya, Tuan Guru sendiri membahaskan bukan saja berkaitan dengan sejarah tapi dulu wahyu dan sebagainya. Jadi apa lagi yang kita sebutkan perkara penting yang sebenarnya Tuan Guru cuba sebutkan, ceritakan pada kita selain daripada berkaitan dengan sejarah dan lain-lain lah. Silakan. Saya masih ingat kisah 10 tahun lepas. 10 tahun lepas ni Tuan Guru merupakan salah seorang pimpinan dalam Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Beliau merupakan naib ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia, dan beliau pernah pergi ke Iran untuk menghadiri muktamar Iran, membincangkan tentang isu-isu Palestin. Dan Tuan Guru membawa mesej bahawa kita perlu menyokong Iran yang menyokong Palestin, yang bukan sahaja menyokong dalam konteks membantu pendanaan, kewangan, moral, support dan sebagainya, tetapi Iran ini juga membantu dalam konteks ketenteraan. Selepas daripada kejadian itu, ada sebahagian ulama-ulama antarabangsa, ulama dalam Kesatuan Ulama Islam Antarabangsa yang mengecam ataupun mengkritik tindakan Tuan Guru pergi ke Iran. Sampaikan Tuan Guru meletakkan jawatan. Okey, satu kita kena faham, kejadian tu 10 tahun lepas, dah lama, lebih 10 tahun. Orang kali lebih 10 tahun. 2015, 2014 lebih kurang macam tu. Tapi kejadian yang sebenar ataupun mesej yang sebenar sampai baru hari ini. Pada ketika itu ramai yang mengecam bahawa Tuan Guru ni pro Syiah dan sebagainya, pro Iran dan sebagainya. Sampaikan Tuan Guru meletakkan jawatan. Okey, kita kena faham bagaimana peranan penulis. Beliau ini yang saya sebut tadi bukan sahaja menulis tapi terlibat. Terlibat bermakna bersama-sama dengan gerakan-gerakan Islam antarabangsa yang lain dalam konteks membebaskan Palestin bersama-sama dengan negara-negara Islam, termasuk mazhab-mazhab yang lain ataupun aliran yang lain. Di sinilah kita kena lihat sejarah bagaimana Syed Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini antara pelopor kepada kebangkitan Islam, kebangkitan gerakan Islam yang juga membawa mesej yang sama, iaitu fikrah dalam gerakan Islam ini mesti menyatu padukan orang-orang Islam. Jiran saya datang tanpa mengira mazhab. Jadi di sinilah kita perlu melihat bagaimana Syed Jamaluddin Al-Afghani yang pernah berpindah randah daripada satu negara ke satu negara. Dia pergi ke Iran, dia melahirkan tokoh-tokoh seperti Ayatullah Kashani, yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh seperti Ayatullah Khamenei, Ali Khamenei dan sebagainya. Dan inilah fikrah gerakan Islam di mana tanpa mengira mazhab dan latar belakang, Islam mesti bersatu padu untuk melawan musuh yang nyata. Fikrah ini juga dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna, menyatu padukan umat Islam tanpa mengira mazhab. Ada yang dalam Ikhwanul Muslimin itu daripada aliran yang pelbagai, tapi dapat menyatu padukan aliran ini. Begitu juga dengan Al-Maududi di Pakistan, yang melahirkan fikrah untuk menyatu padukan umat Islam tanpa mengira mazhab dan aliran. Dan inilah mesej yang digunakan oleh Tuan Guru daripada dulu sampai sekarang, konsisten untuk menyatukan umat Islam tanpa mengira mazhab. Apa yang berlaku, cabaran yang berlaku ialah apabila ramai dalam kalangan negara-negara Arab khususnya. Negara Arab ni antara pengkhianat utama kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924. Kerana British menjanjikan bangsa-bangsa dan juga orang kata apa, pimpinan-pimpinan Arab ini, kalaulah mereka ini menjatuhkan Turki, mereka dapat jadi khalifah. Itu janji British. Dan mereka ni percayalah. Akhirnya khalifah jatuh, Islam terpecah-pecah. Jadi di situlah bermulanya orang kata pembahagian negara-negara mengikut
nafsu dan cita rasa Barat. Yang saya sebutkan tadi, perjanjian Sykes-Picot dan juga deklarasi Balfour 1948 yang akhirnya menubuhkan negara haram Israel. Dan disitulah bermulanya penentangan yang kita lihat. Penentangan bila British ataupun penjajah-penjajah Barat ini menentang, maka kita boleh lihat bagaimana lahirnya tokoh-tokoh seperti Izzuddin Al-Qassam, seperti Syekh Muhammad Yasin dan lain-lain. Tokoh-tokoh inilah yang menjadi latar tulang belakang kepada gerakan-gerakan yang disebutkan sebagai Hamas dan lain-lain, gerakan-gerakan Islam ni tadi, yang akhirnya fikrah gerakan Islam ini sampai ke negara Iran. Pada tahun 1979, revolusi Islam Iran yang menjadi pencetus kepada kebangkitan Islam di rantau bukan saja tanah Arab tetapi di rantau Malaysia juga, di tanah-tanah Melayu juga. Apabila negara Iran mula meletakkan dasar perlembagaan mereka, salah satunya ialah membebaskan Baitul Maqdis dan membebaskan Palestin. Kerana apa? Kerana isu Palestin ini bukannya isu negara itu saja, tapi umat Islam yang sepatutnya menjadi agenda utama seluruh dunia. Seluruh dunia sepatutnya, khususnya negara-negara Islam. Negara Islam perlu meletakkan agenda pembebasan Palestin ini dalam perlembagaan negara sepatutnya. Yang mana Iran melakukan tu. Tapi negara Arab tak ada. Negara Arab dia bagi bantuan. Dia bagi bantuan berjuta-juta. Ada bantuan, bukan tak ada. Tapi yang dia buat perjanjian dengan Amerika bertrilion, berbilion-bilion. Maksudnya perjanjian dengan Amerika berbilion, bantuan dekat Palestin ni hanya dana saja, duit saja. Itu pun tak tahu sampai ke tidak. Sedangkan Iran bukan saja bagi bantuan moral support dan sebagainya, bukan saja bagi dana, tetapi ketenteraan, latihan ketenteraan dan lain-lain. Dan juga Iran juga menghantar proksi-proksi di Lebanon, Yaman kita pun tahu, dan lain-lain negara untuk membantu Hamas dalam menentang Zionis ataupun Israel. Sebab itu bila ada satu forum daripada Israel, pimpinan Israel mengatakan bahawa sampai masanya untuk kita potong kepala ular. Sebab sebelum ni proksi-proksi Iran yang bertahan ataupun yang menentang Israel ini, seperti di selatan Lebanon, di Syria dan lain-lain, sekarang ini sampai masanya untuk Iran ataupun Amerika Amerika ataupun Israel untuk melawan Iran secara darat. Tapi kita tahu Taufan Al-Aqsa dalam tempoh 2 tahun, disebabkan dengan kehebatan Hamas ini dalam menggali terowong, dan tentera Palestin, tentera Israel ini bila dia cuba nak cari di mana pusat terowong tu tak jumpa-jumpa, dan mereka tu masuk terowong. Bila masuk terowong, akhirnya seorang demi seorang tentera Israel dicolek oleh tentera Hamas. Sampai satu tahap Israel surrender sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah Taufan Al-Aqsa ni, kalau dari segi moralnya Israel kalah dengan Hamas dari segi moralnya. Dan dia minta supaya negara-negara Arab adakan gencatan senjata. Kalau kita baca kan. Sampai akhirnya dia meminta bantuan Amerika. Bantuan Amerika untuk buat gencatan senjata. Sebab dia dah kalah. Bila dia minta bantuan Amerika tu, masuk dia kalah. Yang ada kita baca Tony Blair jadi untuk memajukan semula Palestin dan sebagainya, itulah yang berlaku. Sebahagiannya sampailah hari ini, sebab dia tahu nak potong kepala ular tu berada di Iran. Jadi di situlah bermulanya kita tengok pada Februari, pada bulan Ramadan tahun ini, serangan berlaku secara besar-besaran. Cuma kalau kita tengok sejarah Iran ini, saya sebut tadi bahawa fikrah gerakan Islam itu penting, iaitu fikrah untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Palestin yang ada dalam pimpinan-pimpinan Iran. Dan di sini perlu menjadi muhasabah kepada negara-negara Sunni
negara-negara Sunni kena muhasabah. Bagaimana negara yang tidak Sunni boleh ada kekuatan sebegitu rupa? Akan tetapi negara-negara Sunni sangat lemah. Bahkan ada yang menormalisasikan hubungan dengan Israel. Negara-negara Arab, sebahagian negara-negara Arab menormalisasikan, mengadakan hubungan diplomatik yang rapat dengan Israel. Jadi ini perlu muhasabah kita bersama. Dari sinilah perlu untuk kita memahami bagaimana penulis cuba memberikan kefahaman kepada umat Islam, kepada kita semua, bahawa pentingnya untuk kita ini bersatu padu. Satu naratif tadi yang saya sebut tadi, Pakatan Ahzab, pakatan kumpulan-kumpulan yang menentang Islam. Tak kisah mereka ni siapa, Yahudi, Kristian dan sebagainya, mereka berpakat nak menjatuhkan Islam. Bagaimana kita nak counter balik? Kita kena bersatu tanpa mengira mazhab. Dan di sinilah mesej yang konsisten daripada dulu sampai sekarang, bahawa Iran ini perlu untuk disokong. Wajib untuk kita menyokong Iran yang menyokong perjuangan Palestin. Bayangkan kalau Iran tak ada, apa jadi dengan Hamas? Apa jadi dengan Palestin? Barangkali dah tak ada sekarang. Tapi disebabkan adanya Iran yang menyokong perjuangan Palestin ini, alhamdulillah sampai hari ini kita dapat lihat walaupun cabaran yang banyak berlaku di bumi Gaza, yang berlaku kita tahu macam mana keadaannya, tapi sekurang-kurangnya ada lagi kelompok yang dipanggil sebagai wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ataupun kelompok yang berjihad, yujahiduna fi sabilillah. Kelompok inilah yang penting untuk kita lihat dan kita bersama-sama menyokong kumpulan ini. Kemudian yang terakhir, Iran ini dia ada kehebatan dalam membina kekuatan sendiri. Kalau kita tengok sejarah kejatuhan negara-negara Islam, Turki jatuh sebab dia dalam Perang Dunia Pertama dia bersama dengan dengan kumpulan negara Jerman. Kemudian kalah. Kerana kalau kita tengok satu persatu kejatuhan khilafah ataupun kejatuhan negara-negara Islam ini, kerana negara-negara Islam ini berpaut dengan negara lain, negara bukan Islam, ataupun berpaut dengan musuh. Walaupun ketika itu belum menjadi musuh, hanya kawan, tapi pautan kepada kawan itu sangat kuat, menyebabkan bila kawan tu jatuh, habis jatuh. Berbeza dengan Iran. Iran ni dia ada kekuatan sendiri. Walaupun dia berkawan dengan Rusia, walaupun dia berkawan dengan China, tetapi teknologi yang dibina itu, dia bukan teknologi ciplak. Dia kekuatan sendiri. Sebab itu kita tak pelik bagaimana pertanian di Iran. Pertanian ni penting dalam satu negara. Kita pun import beras. Walaupun kita pengeluar padi, tapi kita import beras. Nak cerita, disebabkan teknologi yang hebat di Iran, dia boleh survive. Walaupun sekatan ekonomi dikenakan berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun Iran kena sekatan ekonomi, tapi dia boleh survive. Sekatan ekonomi ni, kalau kena sekatan ekonomi, maksudnya dia tak boleh nak berdagang dengan dunia lain. Ada pun dia boleh berdagang dengan cara haram lah, dengan cara belakang tabir lah. Adalah. Tapi nak cerita bagaimana survive, dia boleh survive kerana kehebatan negara Iran itu sendiri membina kekuatan sendiri dalam konteks teknologi, sampai dia boleh cipta drone-drone yang tak boleh didetect oleh Amerika. Sampai dia boleh pintas drone Amerika. Tak silap saya 2019 dia pernah ada satu kejadian drone Amerika dipintas oleh Iran. sendiri. Masya-Allah. Jadi waktu tu, dan kejadian tu mengejutkan dunia, kerana tak pernah berlaku dalam sejarah drone tercanggih. Ini drone tercanggih di dunia pada waktu itu dipintas. Bukan drone, kapal terbang. Jet pejuang dipintas oleh drone Iran. Dan kalau kita tengok ada satu video yang saya tengok Iran keluarkan tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni cerita bagaimana burung-burung kecil, burung ababil yang membawa batu daripada api neraka tu, batu panas, melawan tentera Abraha bergajah. Waktu itu tentera bergajah ni tentera besar, tapi boleh dikalahkan dengan burung.
Dia translate burung tu kepada drone-drone kecil. Kalau kita perasan, Iran menggunakan wahyu untuk melawan tentera besar. Strategi ini strategi yang kita pun tak pernah fikir. Rupanya translation kepada dunia moden, burung yang dulu membawa api sekarang ialah drone yang membawa peluru-peluru yang boleh memintas jet pejuang besar, yang boleh menembus kapal-kapal tercanggih di dunia. Dan ini adalah translation ni yang kapal-kapal tercanggih di dunia dan sebagainya ini ialah tentera Abraha, bergajah yang hebat tu dulu. Maknanya Iran menggunakan wahyu dalam strategi perang mereka. Masya-Allah. Tapi kita tak guna. Kita guna akal kan. Kita gunakan. Nak ceritanya bagaimana pentingnya gerakan fikrah, gerakan Islam, fikrah Islam dalam kepimpinan negara yang boleh menatijahkan kekuatan yang hebat seperti mana Iran ada kekuatan yang hebat pada hari ini. Wallahu a'lam.